So dekat tangan aku sekarang ni ada dua batang rod, teleskopik rod daripada Seahawk. Okey, satu pendek dan satu ni panjang. Okey, so rod ni bernama Carbon Pool. Apa yang menarik tentang rod terbaru daripada Seahawk ni, dengan design dia yang terbaru lah, color dia yang terbaru, dan material dia menggunakan karbon. Jadi kepada hampa semua, yang meminati mancing ikan puyuh, mancing ikan lampam, ikan sepat, yang petang-petang keluar memancing dengan family, so ini adalah rod yang terbaru untuk hampa semua. Okay, so jom kita tengok rod ni. So bila hampa beli, hampa akan dapat sarung yang macam ni lah. Okay, so ini adalah rod Carbon Pool. So yang ni yang pendek sikit. Okay, mari kita tengok yang pendek ni dulu. Okay, nak buka dah, hampa kena tarik ni sikit. Okay, hampa boleh tengok lah dia punya design, memang lawa. Okay, hampa tengok design dia. Sebab tu kata rod ni sangat-sangat lawa dan menarik. Okay, dia tulis Carbon Pool, burung. So macam biasa, ni tempat atas dia dan ini bawah dia. Okay, buka dah. So ni adalah rod yang pendek sikit, sangat sesuai lah untuk hampa nak mancing kat kawasan-kawasan bendang, parit-parit sawit yang mana tak terlalu memerlukan rod yang panjang untuk kita mancing. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 sambung. Sangat ringan. Dan boleh tengok ni, ini dia punya penutup belakang macam biasa. Okay, memang cantik tengok. Dan apa yang karbon ni boleh tengok ni. Nampak petak. So ni adalah karbon sangat ringan. Itulah keistimewaan terbaru rod Carbon Pool daripada Seahawk. Okay, sangat ringan, sangat cantik, warna kombinasi yang menarik, color merah campur putih dan hitam sikit. Okey, mari kita tengok rod yang kedua, rod panjang sikit. Okey, kita tengok yang panjang sikit. Itu cara simpan dia macam ni. Mudah saja sarung dia. Setiap pembelian hampa semua akan dapat sarung sekali. Okey. Untuk rod yang kedua ni dia panjang sikit dan lebih besar lah. Hampa tengok perbezaan genggaman aku dengan rod ni. Okey, ni aku genggam dan rod ni aku genggam. Nampak perbezaan ya. So rod ni panjang dan sangat sesuai untuk yang mana suka menebing sungai, mancing udang galah. Okey, nampak ini nampak besar sikit. Sebab apa? Dia panjang, memang panjang, serius panjang. Okey, bahagian belakang Carbon Pool. Kepada hampa semua yang mana mancing kawasan sungai yang besar sikit, yang jauh sikit, nak sampai, inilah rodnya. Okey, mari kita tengok. Ini juga menggunakan material karbon. Ini karbon, apa boleh tengok lah. Tu, nampak apa sambung tu. Okey, 1, kira-kira pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Panjang cong. Nampak? Ini agak berat. Ini agak berat. Ini yang mana nak mancing sungai jauh, baling, letak tepi. Serius, ini agak berat. Okey, kau boleh tengok perbezaannya. So tangan aku berat. Okey, boleh tengok sara jauh panjang. Tu sangat-sangat panjang. Okey, so tanpa membuangkan masa, aku nak mancing, tapi aku tak gunakan rod ni lah sebab panjang. Ini lain kali aku akan gunakan. Nanti aku nak mancing udang ke apa, aku nak menggunakan rod yang kecil sikit. Sebab parit yang mengai ni pendek.
Okey. So kepada hangpa yang berminat dengan rod-rod ni, hangpa boleh dapatkan lah dekat dealer-dealer Seahawk yang berdekatan ataupun Shopee ataupun online. Okey. Sebab apa? Sangat-sangat terbaik menggunakan karbon dan design yang cantik. Okay, so jom aku nak setting dulu perambut aku, lepas tu kita mancing. Kita tengok dia punya action pula. Start pertama, kepak dengan carbon pole. Carbon pole. Tap. Puyu pertama untuk pagi ni menggunakan carbon pole. Comel ya puyu dah.
So cukuplah video hari ni. Video aku memancing ikan kepak. Tapi apa nak dikata, hari ni kurang galak sikit. Sebab apa, ayat parit kebanyakan dalam lagi. Aku nak mancing puyuh pun tak boleh sebab apa ayat dalam. So aku try lah mancing kepak. Alhamdulillah ada juga makan manis-manis. Tapi tak rasa galak kalau ayat kering. Okay, so hari ni total aku dapat 4 ekor kepak, 2 ekor puyuh. Jadi kira-kira 6 ekor lah. Jadi kepada hamba yang mana berminat dengan rod teleskopik daripada Seahawk carbon pool, apa boleh dapatkan dengan dealer-dealer Seahawk yang berdekatan, ataupun apa boleh tengok di Shopee ke online, apa boleh beli lah. Sebab apa, untuk aku sedap, ringan. Untuk yang aku pakai sekarang video ni memang ringan, untuk main parit-parit kecil-kecil. Tapi kalau untuk yang satu lagi tu, tu berat sikit lah. Kalau untuk main sungai, jenis letak lepas tu jenis buah umpan, lepas tu letak kat bawah, sesuai. Kalau untuk pegang, berat sikit lah. Untuk mengalau boleh, tak ada masalah. Sebab apa, dia menggunakan daripada karbon. So memang keras lah liat. Jadi terima kasih yang mana sudi tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. InsyaAllah kalau hampa berminat, apa boleh tengok link kat description. Aku akan tinggalkan. Hampa tekan je link tu, nanti akan automatic masuk ke tempat pembelian. Okay, so ikan kepak jadilah. Kita buat goreng kan. So jom, aku nak kemas-kemas, kita balik lah. Lewat lah.